Hai guys, kita orang nak pergi ke kita orang nak pergi ke Perak. Sekarang kita dah gerak 8.43. Apa Mijay? Nak pergi Perak. Wah, di vlog mah. Ha? Tak, mana nak berambus tak tahu. Okay. Kita semua sangat bahagia pagi ni. Nampak tak muka happy? Tak mama. So anggaran sampai dalam masa 2 jam katanya. Kata dia lah. Kita nak pergi makan dekat mana? Kayu Suci. Kayu Sugi. Kayu Suci dekat Ipoh. Stay tune. Diki Bollywood. Cepat tutup sana. Dah sampai Perak. Part pertama. Sekejap, buka kamera. Lepas tutup kamera, lepas tu buka. Sebab tadi Cina tutup. Tangan mama buka sini. Tak faham. Oh, macam ni. Ah, 1, 2, 3. Pakai soki 60. So kedai dekat depan sana. So siapa tadi nak makan tadi? Dah ni. Macam Boleh pegang kau? Miau. Kucing Perak. jual ke? Ya, baru nampak. Ini kaki dia. Ini bulu pendek kan? Okay, makanan dah sampai. Ni pan mi. Mak punya ni goreng-goreng. Kita. Mijan kau punya apa? Bak putih. Ah, kau nya Cina? Compai. Engkau? Si ayam, compai. Ah, ni nasi ayam ada. Congfan pun ada. Ma, Sana. Makanan kat sini. Red. satu per 10. Ni biasalah dia budak Ipoh. 10. Cuna red. 9. Tak dapat kejau. Okey. Wih. Sekejap mantap Mantap. Berapa? CEO kaki review. Ini yang kena kecam kan? Yang kena kecam ni kan? Nampak lah. Tapi disebabkan anti tadi comel. 6 lah. Kalau aku rate sama 6 lah. Sebab dia punya pan ni rasa Minyak. satu tu makan. 5 tu effort dari sini. 1 tu sebab makan sini boleh. Betul. Betul. Pakai sinakan ganti. Oh ya ke? Sinakan saja free. Jangan bagi telur ah. Minta tips. Tips dia, kalau dah makan jangan bayar. On the way ke Concubine. Concubine. Nama dia? Concubine. Kau nak Melayu Concubine. Concubine lah. On the way ke Kalau cowok ni. Concubine. Coba apa kau? Concubine tu ada apa nak? Coco Crunch. Ada Coco Crunch. Coco Bean ada Coco Crunch. Ini driver kita hari ni. Orang kena lah bagi kata-kata semangat. Semalam dia hanya kena kecam. Kena kecam ini anak ni. Penyet tu ni. Nak ni. Sekejap, tengok lain. Ni tu. Ni cantik. Hitam. Ni cantik. Ni cantik. Ni nampak kucing ni. Itu macam kucing cacat ni. Ni. Tolong lah. Bukan saya punya. Makanan tu. Tercekik. Tukar. Cantik ke? Kau jangan, Cuna. Ni apa? 9 je ke? Ya, kita orang nak pergi ke Pasir Bercahaya. Dinosaur kot. Dinosaur kot. Taman bila mana ni? Kan bukan. Kita bukan tengok ni. Pasir. Dah jual atas meja. Oh. Awak bayangkan macam panas kan? Pasir piknik. Fotonya. Bukan gitu lah.
atas. Kena sikit. Ya ke ni tempat ni? Tapi gambar tulis gambar pasir. Awak bayangkan ombak yang pasir. Oh bukan. Kalau nampak pasir bercahaya. Asal bercahaya. Ni mana pasir ambil Wakanda. Baru kata luar kuih. Berapa lama dia tahan? So far I sendiri pakai 3 tahun masih ada. Ya dah tu. Aneh. Biasa dia nyak. Wow. Sini kau. Dah. Sini pusing. Ini panjang kan? Mana-mana? Macam yang coklat. Tak fokus dah kat ni guys. Nanti korang datang sini tau. Korang borong je semua ni. Gambar ni kat dia simple je tapi dia tambah lebih-lebih. Tambah lebih-lebih. Ni yang the best. Anik, kita nak bungkus angin perak untuk kau. Kita dekat ni, Tasik Cermin. Nanti dia balik rumah. Buka muka dia. Tak ada plastik? Mama kaut macam tu mah? Membazir-bazir plastik aku namanya ni. Plastik ada berapa pieces? Tak tulis. Banyak. Lebih 5. Laju macam mana? Itulah. Tutorial ambil angin. Huyak gila. Gila. Adalah sikit tu ah. Jadilah orang bagi. Macam mana? Dan kalau gerak ke depan angin ni ke belakang lah kan? Betul lah. Tak, kita bekal udara Ipoh untuk Anik. Dapat. Okey dah ni. Ikat. Gulung. Abah lah, nak tutup mana panas. Dah. Woi, dah dapat. Yes. Masih ada muka lagi tu orang. Nama senyum. Padahal sama kereta. Ketat. Dah boleh jual tak Shopee? Bukan. Open order. Open order. Saya Limited. Berada di Tasik Cermin Ipoh. Siapa-siapa nak order, free order. Aduh. Kanan kiri kau makan. Itu lah tu. Kita makan ni. Apa nama? Limau Bali. Aku beli ni, mama belanja. RM5. Lepas tu dia ada ni. Saya nak pergi Tasik Cermin. Tak tapi tengok ke itu? kereta ni Dia banyak. memang hantar dalam grup tu. Mesti tak tengok. Tengok gitu-gitu je lah. Tu kau tengok kau slide je kan. Tengok Lupa dia. Ni yang mama bagi makan itu kuda. Ini. Makan gula plastik. Plastik ke? Ada orang bagi. Mak tengok tak jatuh. Tak ada maknanya. Kejap lagi jatuh tu. Saja. Nak makan? Kau tak confident sikit-sikit tu. Tu letak dengan bibir. Kurangin sikit. Dong tak suka lipstick berangin. Dia melekit. Kejap je. Dia sebenarnya Quitek. Apa tu? Dia kubu tu. Nelak. Kalau nak order aku ada. Nanti aku lelak dengan baju. Aku ada yang Tak payahlah nak pakai buat apa. Nak balik dah. tak apalah. Okey je lah. Tak sedap Sedap Macam je. tipu punya macam Tak. Aku tengok dulu tak tadi apa benda. Let's do what's in my bag. So first kita ada sepit. So ada keychain. Okay, dalam bag banyak. Okay, first kita ada ni. Ni telekong travel. Link. Ini mak. Yang ni kad. Apa yang tadi? Apa nama ni Cuna? Card holder. Dia charger. So ada cushion foundation G2G. Ada power bank. Ada lip balm. Blusher punya brush. Eyeliner. Ada mascara. Ni charternya ada. Tripodnya tak ada. Ada lipstick. Ni lipstick Fenty Beauty. Yang ni Elianto. Eyelash curler. DIY. Kau bawa ni. Standby orang kata. That's all. Bag ni nampak je kecil. Tapi ruang dia besar.
RM4. Apa? Cakap lah RM4. Murah je. Beg ni RM13. Macam aku RM13 ke RM23? Aku kita beli dekat Ipoh. First beli Ipoh ni Mochi. Bisa apa? mochi kat Gokul Bilin. Matcha and coklat. RM19. Nuhota aku RM12. Uno, Mercy, Ludo. Dia beli game je. Yeah, total loss Berapa? 48. Dekat-dekat je. Dia beli ni Rumah Bali. Rumah Bali. Punya besar. RM4 tu tahu? RM3.20. RM3.50. Beli Sampah pun nak tunjuk lah. Ni coconut shake. shake, cendol. Lagi aku. Tu pergi Harry Potter. Harry Potter. Cafe Harry Potter. Kalau sewa baju tu RM10. So aku dengan mama. Ui, lagu ni. Ambil gambar. Yang lagi kita beli Oh, patut aku beli ni. Ni RM5. tiket. Ni dah cakap. Mana ada? 10 kali cakap Tak apa. RM5. Apa dia? Ya. Dia tak mati. Ulang RM5 dia. Apa RM5 tu patung tu? Aduh, hari ini mau juga abang yang rayu. Aduh abang, bukan maksudku begitu. Masalah setuju bukan berarti tak mau. Dua mati kita bisa. Coba kita effortnya saja. Kalau memang cocok bisa datang ke rumah. 2 hours later. RNR mana? Sungai Buloh. Dekat RNR Sungai Buloh. Mana duit kau? Yang ni heboh nak tukar duit dah apa dah. Kan ANW Lapar. sausage curry. Ni sedap. Ni kena dobik kan? Bukanlah. So guys, kita dah balik. Kita orang beli ayam gepuk. Home sweet home. Dah. Air dah tumpah. Dah dari kau bukti dah. Bukti dah, Ma. Ihan buat. Air tumpah. Lemon gelap. Sekejap.